Assalamualaikum dan selamat pagi, hari ketiga di Kuala Terengganu. So hari ni hari last kita sebelum kita pulang ke Negeri Sembilan. Kita nak cuba tengok sunrise pagi ni. Kalau ada rezeki adalah, kalau tak ada tak adalah. Tapi bak kata Alif lalu cakap susah boh. Tak apa, kita try. Let's go. Kita pakai lampu handphone je. Nampak tak? Sekarang kita berada di tepi pantai weh. Cubaan menantikan sunrise. Selesai pagi ni. Kita tengok sunrise. So kita nak pergi sarapan. Dekat-dekat sini je lah mana yang ada. Ini tadi terjatuh, kesian dia. Saya tergamam untuk mengambil beliau. Tapi saya rasa macam kalau jatuh kat pasir tak apa kot. Lembut je kan. Dia nak revenge accepted. Video ada tapi tak. Balik beli dokong. Buah dokong. Balik dokong kan? Dokong sayang. Buah dokong tak ada. Balik kena dokong Rina. Sungguh berat permintaan ni. Berat lagi memikulnya. Okey, sekarang kita dalam perjalanan untuk ke Bayu Keropok Lekor. Tengok dekat Google Map dibuka seawal 9 pagi. Rina okey? Okey. Ingat okey? Pengamanan seorang isteri. Oi, kita dah sampai dah ni. Nampak ni? Nampak? Kita dah sampai berhadapan dengan Keropok Bayu. Tapi dia belum buka lagi. Dia tengah menyorok kat dapur tu. Kau nampak? Dia tengah menyorok kat dapur tu. Lagi 5 minit. So kita tunggu kejap lah kan. Dalam Google cakap buka 9. Harap tak ada bas berhenti lah kan. Tiba-tiba berhenti sini kan. Okay, kita nak try check parking dulu. Dekat kedai tu dia tulis buka pukul 9 tau. Tapi sekarang dah pukul 9.05 pun belum buka lagi. Aku tak. Enggak? Sana juga. Pukul 9 juga. Dia tampal kat dinding gerai tu. Ada 3 perkara yang boleh merosakkan negara. Tak menepati masa, rasuah, cinggit. Tak ingat tak tinggi. Tak menepati masa. Kau apa ni? Pukul 9 woi. Catch out ni. Okay, kita dah beli keropok. Semua sekali RM284. Sedih Alhamdulillah, dengan ini berakhirnya percutian kita orang di Bidong View Resort, Kuala Terengganu pada tahun 2026. Kami Tylo. Rina. Sehingga berjumpa lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.